Bujang lapuk pakai songkok, basikal cabuk tak pernah gosok. Layar kempes roda bengkok, badan pepes macam keropok. Bujang lapuk keliling kampung, naik basikal hai pakai sarung. Minum air dan naik tembung, sakit perut terpakai telulung. Hai bujang lapuk tak boleh harap, Basikal cabuk dah naik korap. Baru putus hai urat sarap. Masuk angin keluar asap. Bujang lapuk lawyer buruk, sana sini hai bikin sibuk. Naik basikal semacam beruk, tak ada kerja tolak abuk. Jis, apa budak-budak tu banyak-banyak bekerja-kerja tu? Itu kereta batas orang mati dah. Oh, mati. Ya, bom meletup ke? Hei Din, apa dah kau ni dah jadi bodoh ke? Itu bukan bom dah, tayar meletup dah. Alamak, aku tak boleh dengar bunyi meletup, Jis. Aku teringat semasa perang Jepun dulu. Seram bulu betis aku. Sudahlah Din, sudahlah. Jangan jadi bodoh lah. Ya. Kau orang ni lain tak ada bom meletup lah, perang Jepun lah. Kita dah sibuk tak ada kerja ni, asyik bom meletup. Ramli, aku ada satu idea dah. Idea apa yang kau ada? Mengapa kita bertiga orang tak mau pergi minta jadi orang wayang? Betul juga Ramli. Mana laku muka kita nak main wayang. Belum try, belum tahu. Korang berdua tunggu sini lah, biar aku pergi jumpa dengan orang tu. Ini apa kena ini? Oh, ini pamcit lah. Oh, kesian. Pamcit ya. Ini apa encik-encik ni semua kontrak muzik orang mati kah? Apalah kontrak orang mati? Main wayang tak tahu kah? Wayang. Dia menari ya? Yalah. Saya pun bertiga orang kawan ada bercita-cita nak minta kata kerja kat Sekat ni, Encik. Ini mana tempat dia? Nak minta? Maaf. Dekat mana? Pergilah jalan ampas sana. Oh, jalan ampas ya? Ini dia menari. Saya pun pandai menari. Ya ke?
Boleh je. Ya. Kenapa pula si Sudin tergelik-gelik tu? Barangkali dia ajar menari ke? Cik, nanti saya berjumpa dekat kawan saya ketiga. Ini, adik, tepi sekali, tepi. Angin dah dia ni. Tepi. Ramli, diorang bilang kat sana tu ada kerja kosong. Mari kita pergi minta kat sana. Ayo. Dol. Dol. Ini kau bilang kau beli 30 sen belum bayar, kau dah pergi yang. Mana duitnya? Entar juga. Kau bayar 30 sen. Nah, Wak, lain kali bila kita orang minum kat sini, janganlah minta duit. Kira saja tak boleh. Kira saja ya. Ini kedai kopi kau ingat bapak kau ada pusing dengan aku ke? Bapak Wak jangan sebut Memang kasar. Sekarang pecah gigi Wak ni. Gigi Wak mana? Pergi bikin lah. Hujan lapuk pakai songkok, basikal cabut tak pernah gosok. Sayarkan pesel roda bengkok, padam tetes macam kerupuk. Bujang lapuk keliling kampung, naik basikal lai pakai sarung. Minum air dan naik kembung, sakit perut seperti telulung. Hai bujang lapuk tak boleh harap. Basikal cabut dah naik kurang, baru putus cahaya urat saraf. Masuk angin keluar asap. Bujang lapuk lawyer buruk, sana sini ai bikin sibuk. Naik basikal semacam beruk, tak ada kerja tolak abuk. Mujece. Nanti ya, buat lah barang mau kasih saya malu lah. Oh, lah tahu.